Lampu kereta kau 3 orang ada masalah macam ni tak? Sini aku cerita kat kau. So contoh dia macam ni nampak tak? So satu kereta dia boleh jalan tak rata, berkelip-kelip. Kalau kuat sikit, wow, tak. Macam gitu lah. So aku percaya ramai korang-korang kat luar sana, pengguna-pengguna kereta konti khususnya, ada masalah macam dalam video tadi kan. So kenapa boleh macam tu? Aku tunjuk kat korang. Okay, depan aku ada contoh sebiji lampu MK5. Aku dalam contoh satu. Okay, kau boleh tengok benda ni kalau kau tengok wire dia dah reput. Nampak ni? Reput. So kalau kau tanya aku, benda ni memang benda paling common lah. Sebab apa Tengok ni. Bila dia reput, kalau kau nampak wire dia bercantum-cantum. So inilah salah satu punca kenapa lampu korang boleh berkelip-kelip, tak menyala langsung, ataupun bila korang tukar mentol baru, cepat je dia pakai balik. Okay, macam depan aku sekarang ni ada satu bulb daripada Mark 5 D2S kalau tak salah aku. Okay, D2S. Okay, kau tengok ni, dia dah ada kesan terbakar, and dekat bola dia tu dah hitam-hitam kalau korang nampak dalam kamera. Okay, so ini pun boleh jadi punca juga lampu korang menyala padam. Menyala padam. Okay, kalau korang tanya aku macam mana nak jaga, bagi aku tak ada. Sebab benda ni dia lebih kurang macam wear and tear tau. Aku rasa mungkin pasal kualiti dia, aku tak tahu kenapa. Tapi kalau once korang dah tengok lampu korang punya wire dah start reput-reput macam ni, cepat-cepat korang pergi repair balik, refurbish balik wire dia. Sebab elok dia rosak sikit, dia akan jadi rosak banyak benda lagi. Sebab benda ni benda elektrik kan, dia akan touch macam ni, silap-silap boleh terbakar gitu tau. So aku dah ajar korang macam mana cara nak check lampu korang. Tapi kalau korang macam malas lah, leceh, tak ada masa, kau datang je kat Box Mini Garage, section 16 Shah Alam. Tak tahu nak datang, macam biasa kau ikat bayu, kau tekan link, confirm kau sampai. Ingat dah tengok video aku, jangan lupa like, comment, follow, share. Tekan button save sekali nak pakai kita jual maintenance ke baru. Ciao.